Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu ayat yang ke-246. Betul tak? 246. Tak dengar. 246. Dengar tak kakak? Okey, semak bacaan saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Ya, kita tengok ayat yang pertama dulu ya. Dalam ayat yang ke 246 ini terbahagi kepada beberapa ayat ni, struktur ayat. Kita tengok yang pertama yang daripada awal. Okey, cuba bacakan kepada saya. Perkataan pertama apa dia? Perkataan kedua? Sorry. 6. Dua. Perkataan kedua itu ada dua perkataan A dengan
dengan lam. Seterusnya tara. Tahu yang hilang di situ? Apa yang hilang di situ? Ya. Tengok tak ayat yang sebelum tu? Ayat yang sama kan? Yang kita mula-mula bincang sekali. Alam tara. Ada huruf apa yang dibuang? Ya. Asalnya tara. Ada ya di situ. Kemudian seterusnya ila. Kemudian al-mala'i. Kemudian min. Seterusnya bani Israel. Kemudian min apa tu? Ya, ba'di. Seterusnya Musa. Seterusnya apa? Iz. Kemudian qalu. Seterusnya li. Kemudian li nabi yid. Kemudian lahum. Dua perkataan di situ. Qalu li nabiyyin lahum. Macam mana nak baca satu-satu? Ya, itu lahum. Selepas lahum ib'ad. Perkataan dia ib'ad. Kalau sebut satu-satu. Seterusnya lana malikan. Seterusnya nuqatil. Mati. Seterusnya fi sabili. Fi sabilillah. Seterusnya tanda sad lam ya. Okey, ini kira ayat yang pertama. Struktur ayat yang pertama daripada ayat yang panjang daripada ayat 246. Okey, seperti biasa untuk tuan-tuan dapat kemahiran secepatnya daripada diagram warna pink, kerana diagram warna pink ini mengandungi apa? Isim dan harf yang sangat popular di dalam Al-Quran. Diulang begitu kerap sehingga ayat perkataan yang dalam diagram kita warna pink ini hampir menyamai separuh daripada ayat Al-Quran, mewakili separuh. Okey, kita boleh tengoklah apa dia perkataan tersebut. Yang pertama apa dia? Ini termasuk dalam kumpulan apa? Isim ke haraf dulu? Dia dalam kumpulan isim. Isim apa? Isim ham. Jumpa tak? Dalam isim ham tu ada a. Apa makna a? Ataupun hal? Ada tak? Boleh? Semua orang juga? Kalau tak jumpa, pastikan minta tolong kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak jumpa, ambil Ustaz. Ustaz datang untuk menunjukkan ada tak? Ya? Kemudian tuan-tuan berjumpa dengan lam. Ini popular. Masuk dalam kumpulan haraf ke isim? Haraf apa? Haraf jazam. Jazam. Jumpa dengan haraf jazam? Cuba sebut haraf jazam yang pertama. Lam. Kedua? Ya? Lamma. Ketiga? Bukan lam. Li.
Apa makna li di situ? Hendaklah, bukan supaya. Ini lamul amar, lam perintah. Hendaklah. Kemudian la makna apa? Jangan. Ya, kalau la tidak, dia tak termasuk. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dia ni tuan-tuan kena cepat. Apa fungsi harf jazam? Mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya. Sebenarnya asalnya tara. Bila lam, macam mana dia mematikan? Macam mana mematikan ya? Ya ni baris apa? Tak ada baris. Mana dia dah mati dah. Macam mana nak matikan orang yang dah mati? Buang. Sebab itu tidak ada ya di situ. Mati berapa kali? Sekali saja Okey, seterusnya ila. Makna apa ila? Kepada. Kumpulan haraf ke isim? Haraf. Haraf apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim yang selepas dia. Apa isim yang baris bawah selepas dia? Al-Mala'i. Yang dikira bagi bawah pada yang pangkal ke tengah? Yang hujung. Tak pangkal, tak tengah, tetapi dikira pada baris yang paling hujung, iaitu Al-Mala'i. Ma jangan dikira, la jangan dikira. Yang dikira baris dalam bahasa Arab ialah yang paling hujung sekali. Okey. Seterusnya tuan-tuan mesti tahu makna min. Makna dari. Isim ke haraf? Haraf. Haraf apa ni? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Macam mana tanda baris bawah ni? Nanti kita bincang. Ya. Mana baris bawah ni kita bincang. Okey, seterusnya jumpa lagi min. Maknanya dari. Malah nak tanya dah. Okey, ba'di. Selepas, sesudah. Isim ke fi'il ke haraf? Isim popular kan? Isim apa? Zaraf. Zaraf apa? Zaraf masa. Wah. Zaraf masa. Tak apa bang. Diagram ni mula-mula orang tak biasa memang licin. Dia dah lama-lama dia akan melekat. Tengok dia orang ni dah sebulan ni tak jatuh dah. Tengok hari tu dia tambah ni takut jatuh. Okey. Isim zaraf. Zaraf apa namanya? Zaman. Jumpa semua? Saya takut tuan-tuan tak jumpa. Okey, seterusnya iz makna apa? Ketiga. Ini popular. Masuk kumpulan isim ke haraf? Haraf. Salah. Isim apa? Zaraf. Zaraf zaman. Ada tak isim zaraf zaman? Bawah. Ada. Ya, mana ini popular. Tuan-tuan, bila saya tanda X ni, kalau tuan-tuan dah lama belajar, memang tak patut dah tak tahu kan? Sekarang kita buat yang patut-patut cepat ni. Seterusnya apa yang kita kena tahu? Li. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Haraf jar. Nampak fungsi haraf jar? Membaris bawahkan li nabiyyin. Nabiyyin. Kenapa dia baris bawah? Kerana dia terletak lepas haraf jar. Kenapa dia ada tanwin? Yelah, memanglah. Tapi kenapa isim tu ada tanwin? Syarat isim. Kan pelajaran tadika kita mengatakan bila tak ada alif lam mesti ada tanwin. Ya, kalau ada tanwin tak boleh alif lam. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Jadi dia ditanwinkan kerana dia tidak ada alif lam. Ini perkataan li ni bukan alif lam, ini harf jar. Ya. Kalau ada alif lam an-nabiyyi. Ya. Lagi satu sebab dia ada tanwin sebab apa? Siapa boleh menyimpulkan satu bulan kita punya satu tahun yang lepas? Ya. Apakah isim yang tidak ada alif lam dan tak ada tanwin? Bermakna kalau dia ada tanwin ni, dia bukan mudhaf lagi.
dia tak bersandar ke sebelahnya. Ya? Kalau isim itu ada alif lam, isim itu ada tanwin, dia bukan mudhaf. Sebab dia tak dapat bersandar kepada perkataan selepas dia. Apa perkataan dia? La. Ini isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Haraf jar. Dia tidak boleh bersandar kepada haraf. Mudhaf mudhaf ilaih ialah dua perkataan isim yang bersandar. Rasul disandarkan kepada siapa? Allahi. Rasulullahi, ya. Bani disandarkan kepada Israel. Apa makna bani? Yang sebenar bani ni banin, anak-anak lelaki. Kepada Israel tu siapa? Nabi Allah Yaqub. Ya, orang Yahudi panggil Nabi Allah Yaqub tu sebagai Israel. Ini keturunan Nabi Allah Yaqub. Disandarkan keturunan kepada Nabi Allah Yaqub. Sebab tu dipanggil Bani Israel. Mana silsilah orang Yahudi itu daripada silsilah Nabi Allah Yaqub, daripada ayahnya nama siapa? Ishaq, daripada atuknya bernama Ibrahim alaihissalam. Okey. Seterusnya tuan-tuan tahu ni hum makna apa? Mereka. Ini isim ke fi'il ke haraf? Isim apa namanya? Dhamir. Dhamir apa? Muttasil. Cuba jalankan dhamir muttasil sekejap. Siapa yang dah ingat, pejamkan mata. Siapa yang tak ingat, buka mata dan tengok pada diagram. Okey. Cuba jalankan kepada saya. Ya, apa makna la? Untuk atau bagi. Kalau baginya lelaki disebut lahu. Tengok diagram kita tu. Masih lagi bersekitar pada diagram warna pink, ya. Kita tak lari pink lagi. Tengok dhamir muttasil. Cuba sebut kepada saya baginya lahu. Bagi mereka berdua lelaki. Bagi mereka semua lelaki. Bagi dia perempuan. Dia berdua. Bagi mereka semua perempuan. Bagi engkau lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Bagi engkau perempuan. Kau berdua. Kamu semua perempuan. Bagiku li. Ada lali lagi? Tak ada lali, eh? Li saja. Bagiku. Bagi kami lana. Okey, lana a'maluna walakum a'malukum. Seterusnya tuan-tuan wajib tahu perkataan dua ni. Kita baru jalankan diagram dhamir muttasil. Lana. Ada dua perkataan lana. Makna apa? Bagi kami, kepada kami, untuk kami. Tengok mana yang sesuai. Ini dua perkataan yang digabungkan. Ini haraf apa? Haraf jar. Ini dipanggil apa? Dhamir. Dhamir apa? Muttasil. Pandai. Fi. Di dalam. Di. Isim ke haraf? Haraf apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Okey. Jadi sabil ni tuan-tuan tahu makna sabil? Sabilillah, jalan Allah. Ini saya tanda right tu. Bukan dia apa termasuk dalam diagram pink, tetapi dia biasa diketahui oleh kita semua. Sabilillah makna jalan Allah. Kenapa sabil bagi bawah? Dia terletak lepas haraf jar. Okey. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Apa tanda mudhaf nak bersandar? Tak ada tanwin. Bermakna Allah jadi apa? Mudhafun ilaih. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah lagi. Baris bawah lagi. Selepas mudhaf. Betul. Selepas mudhaf ni mudhafun ilaih. Jadi tanda mudhaf ialah bagi bawah sahaja. Ya. Ataupun satu lagi apa tuan-tuan? Ya, dhamir muttasil melekat. Orang kata muttasil melekat. Ya, samalah tu. Sabilillahi ataupun kita tukarkan kepada dhamir muttasil. Jadi apa? Sabili. Apa makna sabilillah?
Jalan Allah. Sabilihi, ni atas siapa? Allah juga. Maknanya kita boleh guna pilihan yang tu, tapi ayat Quran tak boleh ubah kan? Ya? Bermakna dua tanda mudhafun ilaih, perkataan yang disandarkan padanya dua tanda. Pertama, baris bawah, ataupun ni apa ni? Dhamir muttasil dengan isim. Sama juga mudhafun ilaih. Formula tu dah malham dah? Okey dah tuan-tuan. Kemudian kita cuba potong perkataan-perkataan yang dah maklum dalam bahasa Melayu. Ini nama orang, nama Nabi, tak payah. Okey. Malik tahu Malik? Raja, ketua. Ini orang Melayu dah pakai Al-Malik, Malik Fahad kita katakan. Ni cakap Melayu. Nabi, apa makna Nabi? Ye? Nabi. Berapa orang? Banyak. Mana ada tanda banyak? Ni seorang. Diagram warna apa nak guna ni? Hijau. Bila isim, diagram warna hijau, pecahannya. Warna hijau tuan-tuan, pecahkan isim. Abang tu terbalikkan. Di sebelah itu, pecahan isim tu. Dia lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Zakar sebab tak ada tamarhutah. Nabi pun diutus oleh Allah hanya lelaki, tak ada lagi perempuan, kecuali perempuan yang mendakwa jadi Nabi. Okey, kalau seorang Nabi disebut apa? Nabi. Ni lah. Cuba bariskan depan. Nabi. Kalau tak ada alif lam, kena tanwinkan. Nabi. Tanwin. Nabi. Nabiyun kalau bagi depan. Baris bawah Nabiyyin seperti ni sebab lepas huruf jar. Kalau bagi atas Nabiyyan. 3 sahaja baris untuk isim. Okey. Kalau 2 orang Nabi, Nabiyani. Tengok diagram kita, Nabiyani ataupun Nabiyaini. Kalau jamak dia Nabiyuna atau Nabiyina, dan dia ada satu lagi jamak taksir dia iaitu Anbiya. Semua digunakan. Jamak salim pun ada, jamak taksir pun ada. Ya, Nabiyyin pun ada. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Guna itu jamak apa tu? Dipanggil jamak apa yang ada ya nun? Jamak salim. Salim kan dalam diagram kita tu. Ya. Kalau dia kata perkataan anbiya, itu jamak apa? Jamak taksir. Dia dua-dua digunakan. Okey, semua kita dah tahu perkataan Nabi, cakap Melayu. Okey, sekarang ni kita masih membincangkan, walaupun berulang daripada ayat yang sebelum ni, tapi kita bincang sikit. Bermakna 1, 2, 3, 4. Nah, ini tak yang sebab ini nama 4, 5, 6. Bermakna kalau kita gunakan diagram kita yang berwarna pink ni, ada 6 perkataan yang kita tak tahulah. Ya, yang kita tahu lebih banyak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Lebih daripada separuh. 13 perkataan kita wajib tahu. Ya, ada berapa? 6 perkataan yang kita tak tahu. Bermakna kita akan senang belajar bahasa Arab sekiranya kita menguasai diagram warna pink. Ya, warna pink bukan kuning. Pink, ya. Okey, insya-Allah. Boleh? Kalau ada kawan-kawan nak belajar asas ni secara cepat, ya, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan belajar kat sini elok-elok, jangan lari. Jangan cabut lari kan. Kita punya motor baru kan. Ya. L
Jangan sebut kami jangan sebut dia fikir jangan mengira supaya diagram kita ini dia perangkap kita kita pergi ke mana pun ayat-ayat itu tidak akan lari daripada perangkap perkataan itu jadi saya kalau dari sini saya akan buka kelas asas untuk bagi orang yang buta, bukan buta mata, buta bahasa Arab supaya dalam tempoh 5 bulan saya akan mahalkan dia dengan diagram sendiri dan dia boleh belajar dengan selesa selepas itu sebab kunci dia sikit dia nak kalau betul-betul belajar 2 jam dia sudah bagi diagram ni tengok mainkan boleh tetapi terdapat kemudahan dan kemahiran jadi ini adalah cara terbaik pada pendapat saya pengalaman saya untuk orang itu ada confident untuk belajar bahasa Arab dengan lebih dalam saya akan start mungkin hujung Januari nanti dekat dia di dalam dekat dia jalan kaki pun sampai dia di worldwide session 13 sediakan untuk kawan-kawan yang kakak-kakak yang datang kalau kakak datang kakak-kakak ni duduk sini elok kita dah ada perjanjian JCL saya memang tak nak awal dah tahu nanti dia cakap banyak kita nak orang yang memang muda supaya tak boleh lah paling minima dia syarat dia boleh baca Quran tidak dibenarkan duduk diam pun tak boleh kita memang nak ajar orang yang tak kita supaya dia tu akhirnya saya pun rasa suka kalau ajar kakak ni dia tahu tu apa lagi benda yang sama saya akan ajar cumanya bagi orang yang buta bahasa Arab dia akan sangat dia menguasai dan mempraktiskan perkataan-perkataan ini macam ni lah dari banyak perkataan sekiranya kita menguasai diagram ni dalam pendekatan yang sama cuma sana perlahan macam ajar budak tadi sini saya nak perlahan tu perlahan sebab ini bercampur dengan yang lain dalam pandai semua akan pandai jadi kita walaupun orang tu banyak cakap tapi sama je okey tak ada masalah kakak-kakak dan tuan-tuan dan perempuan saya akan buat latih di sini saja di sini untuk kakak-kakak dan semua insyaAllah okey jadi maknanya ada 6 saja perkataan dia kalau kakak pergi sana pun sama dia kalau kakak simpan dalam phone ni sama jadi dia sekarang ni kita akan mahirkan dengan setiap kali dia berjumpa maknanya kita tengok ni sedang berbincang untuk cari makna tak ada masalah mari kita tengok ni perkataan yang pertama yang tuan-tuan sudah bertemu dengan dia kan ini tak payah bincang lah sebab kita dah jumpa dia adalah fi'il apa dulu? Fi'il mudhari' cuba tengok fi'il mudhari' pangkal dia huruf apa tu? Ta. Diagram warna apa? Warna kuning. Diagram warna kuning. Cuba tengok diagram fi'il mudhari' warna kuning bukan sifir kalau sifir yang banyak 1-12 balik sifir tu diagram warna kuning fi'il mudhari' pangkal dia huruf ta pangkal dia huruf ta ada 2 dhamir yang terlibat cuba tuan-tuan dan perempuan tengok apa dia hiya dan satu lagi anta
siapa dapat jumpa tu bermakna itu saja. Ada dua perpilihan. Okey, kalau hiya tara, apa makna hiya? Dia perempuan melihat. Tetapi kalau anta tara, engkau lelaki melihat. Engkau lelaki melihat. Jadi di sini cerita engkau ke cerita dia? Allah bercakap dengan siapa ni? Dengan Nabi Muhammad. Jadi maknanya engkau ke dia? Anta. Ya. Jadi macam mana kita nak terjemahkan tara? Tara, engkau melihat. Lam tara, engkau tidak melihat. Alam tara, adakah tidak engkau melihat? Okey. Ini fi'il apa tadi? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Lam semula. Bila fi'il mudhari kena cari apa? Fa'il. Apa kena fa'il? Carilah pelaku dia. Perbuatan dia melihat. Siapa yang melihat di sini? Engkau melihat. Siapa melihat? Tak ada sebut Nabi Muhammad pun? Anta. Engkau lah yang melihat. Ya? Anta tu siapa? Baru kita kembalikan anta tu ialah Nabi Muhammad. Ya? Jadi kita akan terjemah adakah tidak engkau wahai Muhammad melihat. Melihat di sini makna mengetahui, melihat dengan mata kepala. Ya, perangai orang Yahudi. Di sini lebih mengetahui sebab cerita ini bukan cerita pada zaman Nabi, tetapi kisah yang berlaku pada Israel, pada umat kita dahulu. Pada zaman Nabi selepas Nabi Musa. Kisah ini berlaku selepas Nabi Musa. Jadi adakah tidak engkau? Maknanya melihat itu mengetahui. Ila kepada satu cerita. Al-malak. Cuba tuan-tuan buka kamus. Kalau kita nak tengok kata al-malak, macam mana nak buka kamus? Apa yang nak perlu dibuang? Alif lam. Sebab ni penambahan untuk isim. Dah jadi 3 huruf ke belum? Dah. Kalau dah 3 huruf jangan potong-potong lah. Nanti tak jumpa. Cuba tengok muka surat berapa. Jumpa tak muka surat malak 397 397 kena tak perkataan al-malak? Okey, jumpa tak mala'a? Ya, itu punca perkataan ialah 3 huruf mala'a. Mudhari' dia bunyi macam mana? Yamla'u. Sebelah tu ialah fi'il mudhari'. Sebelahnya lagi tu apa? Masdar, iaitu kata terbitan mal'ad. Okey, cuba terjemahkan dulu. Mala'a makna apa? Fi'il madhi. Jumpa tak muka surat 397? 397. Apa tak jumpa? 397. Itu punca perkataan mala'a yamla'u mal'an. Okey, dia mana lain? Saya bukan cerita yang sebenar, saya cerita punca dulu. Khabar. Okey, maknanya itu punca perkataan. Nak cari perkataan yang sebenar iaitu
jumpa perkataan al-mala'u. Turun-turun jumpa al-mala'u. Al-mala'u. Apa makna al-mala'u? Bangsawan, orang besar. Ini ataupun ketua-ketua, pemimpin-pemimpin. Jumpa tak? Al-Malak. Tandakan dengan kita punya pen highlighter semua, supaya nanti kita akan jumpa sekali lagi, kita lihat bahawa kita pernah berjumpa dengan dia. Itu cara untuk mengingat perkataan dalam bahasa Arab. Kita tanda semua yang senang dia. Kalau tengok kamus, tanda. Nanti berjumpa kali jumpa nanti dan tanda ni tidak akan teringat. Apa makna Al-Malak? Orang besar. Kalau dalam terjemahan Quran dia terjemah apa Al-Malak? Pemimpin. Apa dia? Pemuka. Pemuka iaitu orang-orang besar lah maknanya. Tetapi kalimah ini dikatakan jamak nanti sebab dia guna qalu. Hub maknanya pembesar. Sudah dapat perkataan malak? Dah semua dah dapat? Dah. Bagus. Sekarang kita cari perkataan yang ketiga yang tuan-tuan tak tahu. Tapi dah tahu mana saya dah beritahu tadi apa? Anak-anak lelaki. Anak-anak. Kalau seorang anak lelaki disebut apa dalam bahasa Arab? Ibnu atau bin. Ibnu. Ibnu. Boleh? Okey. Kalau kita nak jalankan, pecahkan diagram ni, dia diagram warna apa? Hijau. Kenapa hijau? Kerana dia adalah isim. Kalau isim kita kena tahu muzakkar, lelaki disebut muzakkar. Kalau perempuan disebut muannas. Kalau anak lelaki disebut ibnun. Sebab tu kita Muhammad Rusdi ibnu atau bin. Kalau Fatimah binti, iaitu bintun, anak perempuan. Kita cakap Arab dah kita tu. Kalau nak betul-betul terjemahan itu. Yang sebenarnya cakap Melayu ialah Ramah Sami, anak lelaki Munyadi. Itu betul-betul ibnu terjemah anak lelaki. Kalau Manggeswari, anak perempuan, itu binti. Itu betul-betul terjemahan Melayu. Kita cakap Arab. Muhammad Rusdi bin Ilyas ni, Fatimah binti Ismail. Jadi kita sudah menggunakan perkataan Arab. Jadi kita bincangkan di sini lah. Kalau seorang anak lelaki disebut ibnu. Kalau dua orang anak lelaki ibnani ataupun ibnani. Kalau jamak dia ibnuna tidak digunakan, tetapi banuna banuna. Tapi dia tak sebut ibnuna. Sebenarnya ibnuna asalnya, tapi dalam Quran dia sebut banuna. Ataupun satu pilihan dia apa? Ibnina, dia jadi banin. Siapa biasa dengan anak-anak di sekolah Islam, dia akan ada ruang disebut bani dan banat. Banat tu anak lelaki, anak perempuan lah. Ini perkataan yang kita nak bincangkan. Dan juga ada jamak taksir pada ilmu. Kalau kita tengok kamus, itu abna. Ada juga digunakan. Kalau seorang anak perempuan disebut apa? Bintul. Ini perempuan. Kalau dua orang, bintani atau bintain. Kalau jamak dia bintan. Ada bintan juga tak? Kita jadi permainan gurauan kami. Jamak kepada bintan apa? Bintan. Ada bintan. Disebut dalam bahasa Arab banat. Banatun atau apa? Banatin. Dua baris tu seperti mana dalam diagram kita. Bukan bintan. Begitu juga ibnun, jamak dia dekat ibnun. Tapi dia terus banu. Alif dia dibuang dan bukan ibni, bani.
Sebab Al-Quran kata yauma la yanfa'u malun wala banuna. Banun. Okey. Ni perkataan ni yang kita nak bincang ni ya, tuan-tuan. Ini adalah kalimah mufrad ke jamak? Jamak. Jamak apa dipanggil ni? Jamak salim. Betul tak? Siapa tak nampak salim itu bagi tahu sebab dalam kita punya jaya kita memang ada dua jamak, ada dua. Satu jamak apa? Salim iaitu wawun, yanun, ada alif lam untuk perempuan kan. Satu lagi jamak taksir, ingat, iaitu yang saya kosongkan tu. Kenapa saya kosongkan? Sebab ini tidak ada kaedah khas. Jadi kita kena merujuk terus kepada kamus. Sebab jamak taksir hendaklah mengikut sebutan orang Arab. Dan kalau kita tak jumpa Arab, kita tengok kamus. Sekarang kita membincangkan perkataan banun ke banin? Bani. Kenapa kita guna yanun? Kerana apa sahaja isim jamak yang terletak lepas harf jar min hendaklah menggunakan yanun. Lepas harf jar mesti baris bawah. Baris bawah dengan ya. Jangan guna waw. Kalau kita baca doa lepas makan, itu je modal saya. Doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimun ke minal muslimin. Kenapa kita guna minal muslimina? Sebab terletak lepas harf jar. Minal muslimin. Sebab tu kita tak guna min banun, tapi kita guna min bani. Guna yanun, itu tanda baris bawah. Kita guna baris bawah dengan yanun. Okey, seterusnya soalan saya yang seterusnya. Ini isim ke fi'il? Isim. Kenapa isim ni tidak ada alif lam dan tanwin? Soalan lama yang sangat klasik. Inilah mudhaf. Apa makna mudhaf? Perkataan bersandar. Perkataan bersandar. Tuan-tuan dan perempuan ni kena ingat tuan-tuan kena memperasani diri tuan-tuan. Tuan-tuan bukan tak faham. Tuan-tuan faham. Sebab tu tak perlu masuk kelasan. Tuan-tuan cuma perlu tuan-tuan perlu kukuhkan je maklumat ni. Saya akan ulang. Biasanya kalau setahun tu sampai 100 kali. Kenapa isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Orang yang cepat dapat ni muak dengan soalan saya tu. Tapi alhamdulillah saya belum muak lagi. Isim bila ditanggalkan alif lam dan tanwin bermakna dia nak jadi mudhaf. Apa makna mudhaf? Perkataan isim yang nak bersandar kepada perkataan sebelahnya. Okey, syarat mudhaf apa? Alif lam tanwin. Pandai. Itu je. Sebenarnya taklah pandai sangat sebab soalan tu dah berpuluh kali. Benda yang sama je. Tapi kira pandai juga. Satu, dua. Dan hari ni saya nak bagi tahu syarat ketiga. Okey, bermakna kalau ini mudhaf mesti sebelah dia ialah mudhafun ilaih. Okey, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Baris bawah. Kalau dia boleh baris bawah. Tetapi perkataan Israel ini telah ditetapkan oleh orang Arab, iaitu nama-nama yang takkan berbaris bawah sampai kiamat. Bukan dia mabni, cuma dia boleh bagi depan dan bagi atas dia. Bagi bawah dia tak boleh. Kalau nak bagikan bawah, umpang dia bagi atas. Sebab dia ada dua saja baris dia, Israelu atau Israila. Tetapi mudhaf ilaih bagi apa? Baris di bawah. Jadi pinjam baris atas. Yang ini akan jadi mudhafun ilaih. Hari ini saya nak bagi tahu bahawa saya dah bagi tahu rasanya. Apa syarat ketiga mudhaf? Pernah saya bagi tahu tak? Tak ingat. Tak apa. Tak ingat tak apa. Tak ingat jangan lari. Tidak ada nun musanna atau nun jam. Sebab itu pada perkataan bani
telah dibuang nunnya. Kerana dia jadi mudhaf. Sebab mudhaf ada 3 syarat. Dia tidak boleh alif lam, dan tak boleh tanwin, dan tak boleh nun. Nun apa ni? Nun musanna dalam diagram warna apa? Hijau tu tuan-tuan. Cuba tengok diagram warna hijau. Kalau musanna dua ada nun kan? Ya, kalau ibnun, ibnan, ibnaini, nun dia kena buang. Kalau nak jadi kalau dia nak musanna. Begitu juga kalau jamak dia muslimuna, muslimina, nun dia tu mesti dibuang sekiranya dia nak bersandar. Contoh kita perkataan seorang ayah disebut walid. Walid. Ini setengah-setengah kita menggunakan perkataan walid juga Ada yang abi, ada umi, ada papa mama, semua ikutlah. Tapi dalam bahasa Arab salah satu penggunaan ayah ialah walid. Kalau dua orang ibu bapa disebut walidani ataupun walidaini. Nah, okey. Maknanya di sini kalau lepas harf jar kita guna apa? Walidaini. Guna ya ke guna ni? Ya. Kita guna ya. Walidaini. Okey. Apa makna li? Bagi. Untuk bagi. Walidaini kedua ibu bapa. Dua ibu bapa. Tapi kalau dua ibu bapa saya kena tambah apa? Ya. Okey? Okey. Dia jadi mudhaf. Mudhaf tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, tak boleh buang. Maka sebab tu kita akan berdoa walidayya. Apa makna walidayya? Dua ibu bapa saya. Dua ibu bapa aku. Sebab tu kita berdoa Allahumma ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni sebab mudhaf tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, dan tak boleh nun. Teori ini kecuali alif lam lah. Alif lam tidak dimasukkan dalam kitab-kitab Arab sebagai syarat kerana ada satu ayat Quran yang ada alif lam mudhaf dia. Jadi kan itu je. Tetapi teori ini untuk ayat Quran 99.99% betul. Maknanya mudhaf dalam Quran 99.99% itu memang tak ada alif lam. Yang tanwin dan nun ni semua sepakat. Jadi kita simpulkan untuk mudahkan, kalau tuan-tuan tersilap ada satu di ayat Quran yang mudhaf ni ada alif lam. Okey. Yang ini dipanggil mudhaf. Bani. Apa makna banin tadi? Anak lelaki. Anak-anak lelaki. Sebab itu keturunan dikira daripada anak lelaki. Sebab itu diterjemah keturunan. Sekarang ni dah jadi satu istilah khas Bani Israel. Biasanya disebut kepada orang-orang yang berbangsa Yahudi. Sebab bangsa Yahudi itu daripada silsilah keturunan anak-anak lelaki daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sebab itu disebut Bani Israel. Jangan kutuk. Sebab di kalangan Bani Israel yang paling ramai para nabi yang berjuang untuk agama ni di kalangan ni. Tapi yang jahat dia pun di kalangan dia ni. Dia ada yang sangat baik dan sangat jahat. Jangan sampai kutuk dia kerana para nabi banyak di kalangan bangsa ini. Okey, cuma yang Allah cerita dalam kisah kita yang kita akan belajar ni, yang geng jahat dengan geng baik. Tapi yang nak ditonjolkan kisah yang jahat. Pergi nak perang, lepas tu tak nak pergi perang. Sebab ini berkait dengan kisah kita dalam ayat sebelum ni. Satu bangsa yang penakut, yang lari daripada negara mereka kerana takut berperang. Jadi di sini Allah memaparkan satu lagi kisah, cerita mereka yang takut dan tak mahu berperang. Ini kalau kita tengok, ini kisah dia panjang dalam 2 muka surat nanti.
kita akan tengok. Dan siapa yang tak boleh tahan nak tahu cerita dia, bukalah kisah ni. Dalam tafsir ni adalah satu kisah menarik yang dipaparkan dalam Quran, kisah Talut dan Jalut. Ya. Okey tuan-tuan. Okey, kalau kita terjemah Bani mana apa? Anak lelaki Israel, Nabi Allah Yaqub. Kita keturunan Nabi Allah Yaqub, iaitu Yahudi. Dia dah jadi satu nama khas biasa ni, iaitu orang Yahudi. Pembesar-pembesar dari kalangan Bani Israel. Kita dah terjemah macam tu je kan. Tapi kita bagi tahu tadi untuk melihat apa sebenarnya punca perkataan tu. Dia sepatutnya ni jadi mudhaf, ni jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mesti baris bawah, tapi Israel tak dapat baris bawah. Okay. Perkataan seterusnya, ni perkataan yang paling kerap diulang dalam Quran selepas diagram warna pink. Kalau tuan-tuan ingat ni, memang tuan-tuan cemerlang. Iaitu perkataan ni kita dah belajar ke belum? Kolom, cuba tengok diagram kita. Tak payah tengok, tengok sini je. Sebab ini perkataan ni kena biasakan. Kalau fi'il madhi akan berbunyi macam mana? Qala. Kita akan tengok kamus begitu. Kedua fi'il mudhari' bunyinya yaqulu. Ketiga, masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan, maka dia akan bunyi qaulun. Nah, ini yang pecahan dia ada lagi, tetapi saya tak nak ceritakan habis dulu. Cukup 3 pecahan yang tuan-tuan perlu kuasai secepatnya, iaitu fi'il madhi bermula daripada apa? Dhamir. Kalau fi'il madhi, tengok diagram kita warna kuning, mesti daripada huwa. Huwa mana apa? Dia lelaki. Fi'il madhi mana? Perbuatan dia berkata. Kalau fi'il mudhari' bermula daripada huwa, dia sedang atau dia akan berkata. Kalau masdar macam mana bunyinya? Qaulun, maka terjemahan dia perkataan. Dia isim ke fi'il? Isim. Apa tanda isim? Tanwin. Ini adalah kata terbitan. Dia telah berkata, qala. Yaqulu, dia sedang atau dia akan berkata. Qaulun, perkataan. Nanti dia boleh pecahkan kepada orang yang berkata, katakanlah. Itu ada di dalam Quran. Ini perkataan yang paling kerap digunakan dalam Quran. Kataan qalu adalah pecahan daripada fi'il apa? Fi'il madhi. Okey, cuba tuan-tuan kuasai pecahan fi'il madhi. Cuba jalankan. Huwa qala. Huma. Hum. Apa makna qalu? Hum mana apa? Mereka telah berkata. Ini perkataan yang kita dah jumpa. Qalu, mereka telah berkata. Okey, jalankan seterusnya. Hiya qalat. Huma qalata. Hunna qulna. Semula. Hunna qulna. Anta qulta. Antuma. Antum. Anti. Apa makna qulti? Mesti terjemahkan anti dulu. Anti mana apa? Bukan dia. Engkau perempuan telah berkata. Kalau kita kata engkau berkata, kita kata dia pula berkata, lari tak? Oh, lari. Itu boleh buat mahkamah tu. Sebab silap menuduh.
Anti, engkau perempuan telah berkata, bukan dia. Ya. Semula. Anti qulti, antuma qultuma, antum, anti, antunna, qultunna, ana, qultu, nahnu. Apa makna qulna? Ya, kami telah berkata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini akan berulang pecahan-pecahan perkataan qala, yaqulu, qul, apa semua nanti, ya, lebih kurang 1700 kali. Ya, kalau kita kuasainya, kita akan cepat dapat, sebab dia banyak. Ya, dalam muka-muka surat Al-Quran tu perkataan ni akan ada. Cuma tuan-tuan kena sedikit menguasai pecahannya. Sabar sedikit, ya. Sabar, ya. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari' pula. Huwa yaqulu. Bermakna dia sedang berkata, Cuba jalan. Huwa yaqulu. Huma. Hum. Hiya taqulu. Huma. Hunna yaqulna. Anta taqulu. Antuma. Antum. Apa makna taquluna? Kamu semua lelaki sedang berkata, Anti taqulina. Antuma. Antunna taqulna. Ana aqulu. Apa makna aqulu? Aku sedang berkata. Nahnu naqulu. Okey. Seterusnya perkataan qaulun. Qaulan. Apa maknanya? Perkataan. Nak guna diagram warna apa tu? Hijau, sebab dia adalah isim, bukan fi'il. Diagram warna kuning tadi fi'il madhi, mudhari', amar dan nahi. Okey, cuba tengok qaulun, pecahan isim. Pastikan dia muzakkar ke muannas dulu? Muzakkar, sebab tak ada ta marbutah. Okey, ikut lain muzakkar. Satu perkataan disebut qaulun, dua perkataan qaulani, atau kalau perkataan-perkataan tidak, dia jamak taksir. Jamak taksir mana nak rujuk? Kamus akan bagi tahu jamak dia aqwalun. Aqwal. Jadi tuan-tuan jangan takut sebab jamak taksir ni memang kita tak tahu. Kena tanya Arab. Dia akan bagi tahu apakah jamak daripada qaulun. Kalau tak ada Arab, tengok kamus. Jumpa. Macam mana nak tahu? Yang perkataan itu adalah jamak taksir. Ya. Macam mana nak tahu perkataan tu jamak taksir? Kakak tanya, macam ni lah, semua isim, benda-benda yang ada di alam dunia ini dan di langit, serta di antaranya 97%, hampir 98% saya rasa adalah jamak taksir. Kakak anggaplah jamak taksir semua, sebab muslimuna tu sikit je. Contoh dia tu mukmin mukminuna, munafik munafiquna, kafir kafiruna, sikit sangat. Kebanyakan benda adalah jamak taksir. Itu ya jawapan dia, insya-Allah tepat. Jadi macam mana kakak nak tahu jamak? Tengok kamus. Kalau dia bagi tahu dalam kamus tu, mesti jamak taksir lah. Sebab tu biasanya kamus mesti bagi jamak taksir. Sebab kebanyakan benda-benda ni semuanya adalah jamak taksir, ikut sebutan orang Arab. Sebab tu kita kena rajin melihat kepada kamus, Okey. Dah. Ini qaulun. Ingat lagi tak tadi? Satu perkataan disebut qaulun. Kalau dua perkataan qaulan ini jamak dia apa tadi? Aqwal. 2-3 kali ingat tak? 2-3 kali, 4-5 kali, 10-15 kali.
Itu tak apa. Kita memang faham bahawa kadar kemampuan kita tak sama Ada yang 10 kali, ada 11 kali, ada yang berpuluh-puluh kali. Tak apa. Yang paling penting kita terus ingat. Yang paling penting siapa yang bersungguh sampai dari tahap ini dia akan dapat juga. Sebab itu kisah Ibnu Hajar. Apa makna Ibnu? Anak lelaki. Hajar? Batu. Batu. Kisah dia memang tak pilihan. Tetapi tengok dia dapat pengajaran daripada melihat air yang bertitik kat batu tu. Akhirnya lekuk batu kan. Air yang lekuk tu kalau dititik lekuk. Maknanya yang kita ni diulang-ulang mesti dapat punya. Itu memang hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Semua benda yang berterusan mesti dapat. Yang kekal mesti berlumut. Berlumut maknanya berkesan lah. Bukan berlumut kepala lain. Okey, saya pun mengekalkan bahasa Arab saya dengan saya mengajar. Hari-hari inilah kerja saya Kebetulan Allah melorongkan saya kat sini je. Daripada balik kat Mesir tu, semua daripada saya mengajar tu, orang suruh ajar bahasa Arab sampailah ke sekarang ni. Alhamdulillah, saya pun seronok Dah, ini pecahan dia Ada lagi beberapa pecahan kalau tuan-tuan nak tahu, tapi saya akan bagi tahu kemudian. Saya nak habiskan dua perkataan lagi sebelum kita berhenti berehat, iaitu perkataan ib'as. Ib'as ini pendek kata dia adalah fi'il amar. Kerana apa tanda fi'il amar di sini? Hujung dia berbaris mati. Cuba tengok fi'il amar, betul tak? Diagram warna kuning, hujung dia mati. Ib'as makna kalau nak tengok dalam kamus, buang penambahan alif. Dia daripada ba'atha maknanya bangkitkanlah atau utuskanlah. Bangkitkan boleh juga. Bangkitkanlah. Cuma tengok diagram fi'il amar yang mati. Apa komen dia? Anta. Sebab jumpa tak? Maknanya sebab tu kita akan terjemah bangkitkanlah oleh engkau. Sebab anta. Kita boleh jalankan fi'il amar lah. Kalau kita dapat punca tu, cuba jalankan fi'il amar sekejap. Saya kena warna kuning. Anta ib'ad. Ib'ad ya. Saya kena warna kuning fi'il amar pada mati. Bila anta ib'ad, bangkitkanlah oleh engkau. Antuma ib'atha. Antum anti ib'athi. Apa makna ib'athi? Bukan bangkitlah, bangkitkanlah. Bangkitlah nanti bangun. Ni bangkitkanlah atau utuskanlah oleh engkau wahai perempuan, anti. Antuma ib'atha. Antunna ib'athna. Bermakna tuan-tuan dapat terjemahkan ib'ath, bangkitkanlah oleh engkau. Nanti kita akan bincang anta tu siapa Seterusnya perkataan nuqatil. Cuba tuan-tuan buka sefer 4. Sefer tu warna apa? Kuning warna kuning. Sefer 4, kolom nombor 1, fi'il apa? Macam mana bunyinya? Fa'ala. Saya nak tunjuk saja Yang kedua apa? Fi'il mudhari'. Macam mana bunyinya? Betul-betul sefer 4. Sefer 4 fa'ala yu. Sefer 4 ni fa'ala yufa'il.
sefer ni ialah pattern perkataan. Jadi orang-orang pondok dulu dia akan menghafal ni. Tuan-tuan tak payah hafal, sebut dia. Fa'ala yufa'ilu. Kalau kita jumpa perkataan dia tidak ada baris pun, tuan-tuan akan dapat bariskan dengan betul. Fa'ala dia akan jadi qatala. Yufa'ilu akan jadi yuqatilu. Ikut dia pattern baris dia. Mula-mula kalau kita tak biasa memang agak ketat sikit kepala kita tu dan mulut kita tu ketat sebab kita tak sebut. Tapi kalau tuan-tuan mainkan, dia akan longgar. Dia akan terjadi dengan sendiri. Akan terjadi, dia akan cocok dan masuk dengan baris tersebut. Fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu. Ini perkataan yang kita masukkan di sini. Cuma cuba tengok, punca perkataan ialah semua adalah sefer satu. Bunyi sefer satu, fi'il madhi bunyi apa? Punca perkataan tu ialah ujung sekali. Fa'ala, punca dia sefer satu. Kalau nak cari dalam kamus, bermakna kalau fa'ala, apa yang dah bertambah? Alif. Kalau di sini apa yang bertambah? Alif. Kalau kita nak cari dalam kamus macam mana? Qatala punca. Lepas qatala baru kita jumpa perkataan qatala panjang. Dia akan ada perbezaan. Kalau sefer satu ni qatal macam tu, nanti dalam kamus dia akan mana membunuh. Dia telah membunuh. Tetapi kalau di sini makna dua pihak telah berbunuh-bunuhan. Bermakna satu pihak membunuh, satu pihak membunuh, bermakna ya, betul. Tetapi apa istilah yang biasa kita guna? Berperang. Ya, makna berperang. Ini tuan-tuan jangan risau. Ini ada dalam kamus. Ya, sebab itu dalam bacaan Quran, kalau kita silap harakat, dua harakat, jadi satu harakat dia ubah makna dah mengubah. Ya, sebab tu mad asli ni dalam bacaan Quran dia sangat sensitif. Dia pelik, dia mengubah makna daripada membunuh jadi berperang. Tapi tak adalah jauh sangatlah. Ini dua pihak, ni satu pihak je. Ya. Qatala dia telah membunuh, tapi kalau qatala dia telah berbunuh-bunuhan, iaitu berperang. Ya, itu nuqatil fi sabilillah. Okay, perkataan dia yang berperang, dia telah berperang. Kalau yuqatilu fi'il mudhari', dia sedang atau dia akan berperang. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Lepas tu kita rehat. Huwa yuqatilu. Buka dengan fi'il mudhari'. Terbalikkan sefer tadi. Terbalikkan sefer kita. Ya, betul. Okey. Pegang kuat-kuat supaya tak kabur. Okey, dan tak lari daripada rel dia. Okey. Ni kalau pangkal dia ya sampai ke bawah, mesti bagi depan juga. You, tu, nu. Kan fi'il mudhari' ada 4 huruf kan? Semua mesti akan jadi you. Kalau pangkal dia ta jadi tu. Kalau pangkal dia alif jadi u. Kalau pangkal dia nun jadi nu. Ikut dia baris dia jadi ya. Cuba jalankan. Huwa yuqatilu. Huma yuqatilani. Hum yuqatiluna. Ni banyak dalam Quran ni. Apa makna yuqatiluna? Mereka berperang, iaitu sedang atau akan berperang. Okey. Hiya tuqatilu. Huma tuqatilani. Hunna yuqatilna. Anta tuqatilu. Antuma tuqatilani. Antum. Apa makna tuqatiluna? Kamu semua lelaki ke perempuan? Lelaki berperang. Anti tuqatilina. Antuma. Antunna tuqatilna. Ana
tuqatilu. Nahnu nuqatilu. Apa makna nuqatilu? Kami berperang, kami akan berperang, kami sedang berperang. Nuqatilu. Tapi mati hari ni dia ada masalah sikit ya. Tapi asalnya nuqatilu, kami sedang atau kami akan berperang fi sabilillah, pada jalan Allah ya, pada jalan menegakkan agama Allah Taala. Habis 6 perkataan. Ya kan? Ya. Kenapa dia mati? Akan bersambung selepas rehat. Jangan cabut lari. Dalam rancangan TV tu apa? Jangan tidur lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis